Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, 20 Mei 2026 telah berlangsungnya pameran kolaborasi PSS Showcase 3.0 peringkat daerah Kontestan yang bertempat di SMK Agama Kedah. Program ini bermula seawal jam 9 pagi hingga 3 petang dan mendapat sambutan yang amat meriah daripada guru, murid serta pengunjung yang hadir daripada pelbagai sekolah. Pelbagai hasil projek inovasi, pameran kokurikulum dan pameran agensi telah dipersembahkan demi meningkatkan lagi pengetahuan pengunjung. Program ini juga menjadi platform untuk meningkatkan keyakinan diri, semangat kerjasama dan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita saksikan sorotan aktiviti dan kemeriahan sepanjang program berlangsung. Nama saya sekarang Puan Anissa Amiza dan Guru Perpustakaan dan Media SMK Agama Kedah. Baik, soalan saya, apakah harapan cikgu terhadap para pelajar melalui penglibatan mereka dalam karnival ini? Okey, harapan cikgu selaku Guru Perpustakaan dan Media mengharapkan anak-anak dapat belajar cara untuk mengendalikan program dengan secara tidak langsung akan menonjolkan ciri-ciri kepimpinan yang ada dalam diri anak pelajar, menunjukkan kreativiti dan bakat, dan juga paling utama untuk memberi markah PAGSE. Bersama saya sekarang merupakan pelajar dari SMK Tunku Sofia. Boleh saudari memperkenalkan diri? Nama saya Nur Farisha Atilia. Nama saya Aina. Baiklah, soalan saya, apakah manfaat yang anda peroleh melalui program ini? Manfaat yang saya peroleh dari program ini ialah dapat meningkatkan keyakinan diri, dapat membantu tambah ilmu dan kemahiran bekerja berpasukan. Baiklah, soalan saya yang seterusnya, apakah pengalaman yang paling menarik yang anda peroleh sepanjang mengunjungi pameran ini? Pengalaman saya mengikuti showcase Pusat Sembuh ini adalah saya dapat melihat aktiviti baharu dan dapat ilmu pengetahuan yang baru dan dapat meyakinkan diri saya dan dapat menaikkan minat membaca saya. Baiklah, terima kasih kerana sudi berwawancara bersama kami. Bersama saya sekarang Tuan Abdullah bin Ismail selaku CEO Madakop sebagai Perasmi Karnival Kokurikulum SMK Agama Kedah. Baiklah, soalan saya, pada pandangan Tuan, bagaimana program seperti ini dapat membantu mencungkil bakat dan kreativiti murid? Baik, terima kasih kepada Khairul Adni selaku wartawan pagi ini bersama dengan Bahiyah TV di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Program yang dianjurkan pada pagi ini satu program yang sangat baik untuk peluang kepada pelajar-pelajar yang ada untuk mencemplungkan diri, untuk mengenalkan bakat dan kreativiti dalam aktiviti kokurikulum, sebab kita kena faham selain daripada akademik, pencapaian akademik pelajaran dan juga yang lain-lain, saya antara pendedahan atau pencapaian yang perlu diberi penekanan adalah dalam bidang kokurikulum dari segi perlibatan badan uniform, aktiviti persatuan dan lain-lain lagi. Saya rasa ini adalah platform yang terbaik lah kalau untuk kita nak bina kita punya karakter untuk persiapan kita pada masa depan nanti, insyaAllah. Saya rasa program yang telah dianjurkan pada hari ini satu program yang sangat baik dan saya sangat galakkan kalau boleh pelajar-pelajar yang ada untuk sama-sama terlibat, dan kalau boleh janganlah orang kata apa mengasingkan diri, fokus hanya bidang-bidang tertentu. Saya rasa boleh cuba tengok apa saja peluang yang ada. Saya rasa ini antara benda yang mungkin boleh kita guna pada masa akan datang. Okey. Baik, soalan saya yang seterusnya, apakah harapan Tuan terhadap penglibatan murid dan guru sepanjang pameran berlangsung? Okey, harapan saya kepada murid-murid supaya jangan orang kata abaikan peluang yang ada ini. Sebaiknya gunakan peluang yang ada ini untuk kita belajar, untuk kita
asimilasi dengan kawan-kawan, untuk kita membantu untuk meningkatkan lagi imej sekolah, dan seterusnya dapat kita untuk mengetengahkan ataupun kita mencubakan diri kita. Kadang-kadang kita tak tahu apa potensi atau bakat yang kita ada. Dengan program yang macam ni, saya rasa insyaAllah kita dapat membantu diri kita, dan akhirnya saya rasa pada masa akan datang kita dapat boleh kejayaan insyaAllah. Ni mungkin sikit pandangan daripada saya lah. Baik, terima kasih pihak kru Bahiyah TV. Saya sangat apa orang kata impress lah dengan adik-adik yang ada di sebelah saya dan di hadapan saya ni. Dia orang ni sangat berbakat, pandai dalam orang kata apa, mengambil peluang untuk membina apa orang kata bakat dalam bidang kewartawanan. Dan saya ingat untuk masa depan, saya doakan dia orang ni akan menjadi wartawan yang cemerlang, dan yang terbaik, dan dapat membantu untuk membawa apa orang kata bahan-bahan isu-isu ataupun orang kata pendidikan pro media ni, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Bahiyah TV. Terima kasih Tuan kerana sudi berwawancara bersama kami. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berakhirnya liputan kami sepanjang karnival di SMK Agama Kedah pada hari ini. Pelbagai aktiviti menarik dan suasana yang meriah jelas menunjukkan semangat kerjasama serta komitmen daripada semua pihak yang terlibat. Karnival ini bukan sahaja memberi peluang kepada para pelajar untuk menyalahkan bakat dan kreativiti, malah turut mengeratkan hubungan silaturahim antara warga sekolah dan para pengunjung. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur, guru-guru, peserta dan semua yang telah bersama-sama memeriahkan program ini. Diharapkan agar program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Sekian dari saya Khairi Nur Adeni bersama kru Bahiyah TV melabuhkan tirai. Semoga bersuara lagi. Bahiyah TV, pencetus inovasi.